الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Ikhwanil muslimin, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga kehidupan kita diberkati di dunia dan di akhirat. Ikhwanil muslimin, dalam dunia yang semakin kompleks ini, jenayah kewangan atau scam menjadi ancaman yang kian membimbangkan. Jenayah ini tidak mengenal siapapun sebagai mangsa. Oleh itu, kewaspadaan dan penilaian yang bijaksana amatlah penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Ayat ini mengajak kita untuk bersikap berhati-hati, bijaksana dan bertanggung jawab dalam menerima dan menyebarkan informasi, memastikan kebenarannya untuk menghindari mudarat bagi diri sendiri dan orang lain. Keinginan untuk cepat kaya seringkali mengamuri kewarasan kita. Kita harus berusaha mengekalkan sikap berhati-hati dalam membuat sesuatu keputusan, iaitu bernilai, menganalisis dan menimbang berbagai aspek sebelum membuat keputusan atau menerima sesuatu sebagai sahih, agar tidak terpedaya dengan skim-skim penipuan akan merugikan diri dan keluarga. Berdasarkan statistik yang direkodkan oleh Polis Diraja Malaysia, negara telah mencatatkan lebih 35,000 kes penipuan yang melibatkan jenayah kewangan pada tahun 2024 dan mengakibatkan kerugian sehingga 1.6 bilion ringgit. Hal ini sangat membimbangkan, terutama dengan peningkatan jumlah kes dan kerugian terus meningkat dari tahun ke tahun. Ikhwanil muslimin, pada zaman yang serba moden ini, kemajuan teknologi digital dilihat banyak memberikan manfaat jika digunakan dengan baik dan betul. Tetapi ia juga membuka ruang kepada jenayah penipuan cyber yang dijalankan oleh scammer. Mereka menggunakan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan AI untuk menyamar sebagai pihak berkuasa atau individu berpengaruh, termasuk tokoh ilmuwan dan agama, bertujuan menipu mangsa agar percaya dan akhirnya terjerumus sehingga sanggup memberikan maklumat pribadi dan data perbankan secara sedar atau tanpa sedar. Masyarakat yang terdesak atau ingin mencari pendapatan lebih juga mudah menjadi sasaran penjenayah cyber ini. Mereka sering alpa dan terpedaya dengan amanah yang dipertanggungjawabkan
kerana hapuan kewangan yang ditawarkan sehingga sanggup bersubahat menjadi kaldai account. Individu ini biasanya secara sedar atau tidak sedar menjadi keldai kepada penjenayah dengan membiarkan akaun mereka digunakan untuk memindahkan wang hasil aktiviti penipuan oleh scammer. Perbuatan ini bukan sahaja melanggar undang-undang, bahkan dianggap sebagai tidak amanah dan bertentangan dengan ajaran Islam. Ikhwanul Muslimin, pada hari ini mimbar ingin berpesan dan mengingatkan kepada kita semua agar sentiasa memohon kepada Allah agar Dia memberikan perlindungan kepada kita, keluarga dan masyarakat daripada segala tipu daya dunia, diberikan kekuatan untuk menolak godaan untuk cepat kaya dengan jalan yang salah dan tidak diberkati, serta diberikan petunjuk untuk selalu berhati-hati dan bersifat amanah dalam setiap tindakan kita. Berikut adalah beberapa langkah yang boleh kita ambil sebagai pedoman dalam kehidupan seharian. Pertama, teladani sifat fatanah Rasulullah. Rasulullah bukan sahaja cerdas dalam ilmu, tetapi juga bijak dalam bertindak, berhati-hati dalam menerima maklumat dan tidak mudah diperdaya. Baginda mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru dalam membuat keputusan, lebih-lebih lagi dalam situasi yang boleh memberi kesan kepada diri sendiri dan orang lain. Kedua, sentiasa bersikap rasional sebelum bertindak. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud kesabaran itu sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim. Justru mimbar ingin mengingatkan sidang jemaah agar bersikap rasional dan sentiasa berhati-hati bagi mengelakkan diri kita dari membuat keputusan secara tergesa-gesa, terutamanya jika melibatkan maklumat perbankan pribadi atau pemindahan wang. Bagi pengguna telefon pintar, elakkan menekan sebarang pautan yang diterima daripada pihak yang tidak dikenali atau membuat turun aplikasi yang meragukan. Ketiga, berpesan-pesan dengan kebenaran dan kesabaran. Dalam surah Al-Masr, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berarti, demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Anak-anak perlu aktif memberikan bimbingan dan penjelasan yang jelas agar dapat membantu orang tua kita mengelakkan diri daripada terjebak dalam situasi yang merugikan. Didiklah diri kita dan ahli keluarga kita tentang pentingnya menjaga keselamatan digital serta berwaspada terhadap penipuan dan ancaman yang boleh merugikan. Ikhwanul Muslimin, bagi membantu orang awam yang menjadi mangsa penipuan kewangan, Pusat Respons Penipuan Kebangsaan NCRC melalui talian 997 yang beroperasi dari jam 8 pagi hingga 8 malam, berfungsi sebagai pusat operasi untuk menyelaraskan tindak balas pantas terhadap penipuan kewangan dalam talian. Ini mempercepat pengesanan dana dicuri dan tindakan penguatkuasaan terhadap penjenayah. Sehubungan itu, mangsa adalah disaran agar bertindak cepat dengan menghubungi talian tersebut sekiranya telah menjadi mangsa penipuan kewangan. Ikhwanul Muslimin, akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan kita semua daripada segala wabak penyakit, bala bencana dan bahaya peperangan. Berbanyakkanlah melakukan amal soleh dan menghindari segala perkara yang membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahawa memberi dan menerima rasuah, salah guna kuasa, mengambil bahan-bahan yang memabukkan dan salah guna dana serta segala perbuatan haram akan membawa kehinaan di dunia dan akhirat. Khatib juga ingin menegaskan bahawa di dalam harta kita terdapat hak orang lain yang perlu kita tunaikan, khususnya zakat.
selaku badan yang dipertanggungjawabkan untuk menguruskan zakat dan wakaf di negeri Kelantan. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan menyuruh supaya umat Islam menyalurkannya melalui majlis dan dalam masa yang sama. Pihak majlis juga memerlukan kerjasama semua pihak untuk menyalurkan maklumat golongan yang memerlukan sekiranya diketahui, agar mereka yang kurang bernasib baik mendapat pembelaan sewajarnya. Pada waktu ini, sebahagian saudara kita umat Islam sedang menanggung kesusahan, khususnya di Palestin dan negara-negara yang ditindas serta berada dalam konflik peperangan. Justru, marilah kita terus berdoa agar saudara-saudara kita di sana diberikan perlindungan, pertolongan dan keselamatan serta kemenangan. Dalam masa yang sama, ulurkan pertolongan dan bantuan yang diperlukan melalui pihak-pihak yang berautoriti dan sah bagi mereka meringankan bebanan, kesusahan dan penderitaan yang sedang mereka alami. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.